Roda panas, hari ini aku berada di TQ Wuling Glenmarie untuk satu pelancaran kereta terbaru mereka. Itu dia, TQ Wuling Bingo EV. Jom aku cerita sikit apa yang best pasal kereta ni. Let's go. So inilah dia TQ Wuling Bingo EV, sebuah EV compact dengan konsep modern X retro. Dan model ini dipasang secara tempatan CKD di kilang Tanjung Montok dekat Segambut. Untuk jarak pemanduan, Bingo EV datang dengan dua varian. Varian Max boleh pergi sampai 410 km, manakala varian Pro sekitar 333 km mengikut standard CLTC. Walaupun saiz compact, ruangan dalaman dia praktikal. Boot standard 395 liter dan bila seat belakang dilipat, ruang boleh jadi sampai 1240 liter. Cukup untuk kegunaan harian dalam bandar. Masuk dalam kabin, konsep modern retro memang jelas. Ada dual 10.25 inci skrin untuk meter dan infotainment, tombol aircon fizikal yang senang untuk guna, driver seat elektrik 6 hala dan interior two-tone yang nampak ringkas tapi kemas. Selain itu, untuk interior, seat dia guna material leatherette dengan rekaan ergonomik, gear selector rotary dan layout kabin terbuka yang buatkan ruang rasa lebih lapang. Dari segi prestasi dan pemanduan, motor elektrik dia beri pecutan yang smooth dan senyap, sesuai untuk trafik bandar dengan pemanduan yang ringan, mudah dikawal dan selesa untuk daily commute. Untuk keselamatan pun lengkap dengan 6 airbag, blind spot warning, TPMS, reverse camera dan sensor, serta sistem asas macam ABS, EBD dan ESC. Struktur badan pula guna ultra high tensile steel 1500 MPa, kukuh tapi ringan, bantu dari segi keselamatan dan kecekapan. Untuk pengecasan, DC fast charge dari 30% ke 50% sekitar 35 minit je, dan AC charging penuh lebih kurang 4.5 jam. Jadi itu je TQ Wuling Bingo EV, kecil tapi power. Cuba korang komen dapat korang berbala ke tak untuk beli TQ Wuling Bingo EV ni. Roda panas.